Assalamualaikum dan selamat petang, selamat hari Khamis dan salam sejahtera. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini seperti yang kita janjikan, hari ini kita akan tunjuk apa hasil hasil daripada pengeraman EM kita, efektif mikroorganisma kita. Jadi rakan-rakan semua, Bamak akan tunjuk apa nama yang EM yang telah ready untuk digunakan lah, ready to use, apa cakap orang putih kadang-kadang, yang telah memang sesuai untuk digunakan lah. Dia dah aktif lah, EM aktif. Jadi kalian semua boleh guna untuk apa nama tanaman, ternakan dan alam sekitar semualah. Baguslah. Jadi Bamak akan tunjuk hasil dia macam mana. Mari kita lihat. Ingat ya rakan-rakan, kita tempat pengeraman ni mesti tempat yang gelap lah, tak terdedah dengan matahari. Tu pasal Bamak letak dekat dalam makmal Bamak ni. Jadi kita buka tong yang pertama ya. Rakan-rakan boleh tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Rakan-rakan boleh tengok Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi itulah hasilnya. Kalian boleh tengok pergerakan tu. Sebab EM ni dia memang makhluk. Dia makhluk hidup, bernyawa. Ada roh dia. Nampak tu? Kalau berkulat-kulat tu kan, jadilah. Dengar bunyi lah, Bamak diam hampa dengar. Nampak pergerakan dia di dalam ni. Bau dia bau masam lah. Bau masam tu makna kata dia dah jadilah. Jadi kita tengok tongnya, terus tong yang kedua. Jadi ni boleh terus digunakan lah. Apa nak siram apa. Nanti cara guna dia tu dia ada nisbah dia. Nanti Bamak tunjuk cara guna dia. Jadi ni tong kedua lah. Tong kedua dia. Nampak ada kulat-kulat putih. Apa dengar bunyi dia? Sangat aktif. Dia sangat aktif. Dia bergerak. Dengar bunyi dia. Bunyi dia merenyut. Merenyut. Jadi itu dah jadi. Alhamdulillah. Ini semua kuasa Tuhan lah. Bukan kuasa Bamak. Bamak hanya ajak apa yang Bamak tahu saja. Semoga ilmu ni bermanfaat. Dan Bamak akan tunjuk nisbah penggunaan dia sebentar lagi. Nisbah penggunaan dia. Okey, jadi rakan-rakan, inilah cara guna dia lah. Cara menggunakan EM yang telah aktif, yang telah siap tadi. Maaf lah, tulisan Bamak memang macam ni. Ini cara-cara untuk guna untuk tanaman lah. Untuk tanaman, nisbah dia 1 liter EM aktif, 100 liter air tanpa klorin lah. Air tanpa klorin ni tanpa air, bukan air paip lah. Selain bukan air paip boleh pakai lah. Terlalu banyak nampak. Sikit lah. Air banyak. EM dia pakai sikit lah, cukup dah. Kalau ikut SOP dah. Lepas tu kalau macam untuk tanaman tu kena sembok di awal pagi lah. Sampai kalau boleh berhenti sebelum ke 11 matahari naik. Tidak, dia tak menjadi. Ada pantang larang dia. Hampa boleh sembok semualah. Nampak tu, tak boleh terdedah dengan panas terik. Jangka simpanan dia tu kalau dah siap tu boleh simpan berapa lama pun, selagi dia ada bau masam-masam manis tu kan, selagi tu boleh pakai. Kalau dah bau busuk tak boleh pakai lah. Jadi terima kasih yang telah subscribe Bamak punya channel ni. Yang mana belum subscribe boleh subscribe. Terima kasih. Semoga hampa semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan hampa semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.